Seawal Nabi Adam AS dicipta, saat itulah penerokaan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda kebesaran yang Maha Esa terbukti ada, maka terbinalah ketamadunan bangsa yang hebat dan berjaya. Benarlah kata-kata pujangga, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani dan salam nadi ilmu, amalan membaca. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Izinkan saya, insan kerdil berjiwa besar ini, memperkenalkan diri. Muhammad Naufal bin Syahrul Anwar nama diberi. Naufal membawa makna pemurah, berumur 11 tahun dan lahir tanggal 20 Mei 2014 di Hospital Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kini tinggal di Taman Sejahtera, Lunas Kedah bersama keluarga tercinta. Saya merupakan murid tahun 5 Alfa dari SK Taman Indrawasih Perai, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 0020. Saya suka membaca semua jenis bahan bacaan, fiksyen, bukan fiksyen, bahan digital dan sebagainya. Dengan membaca, saya dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan perbendaharaan kata. Dalam video ini akan saya kongsikan tentang sebuah buku yang amat saya gemari. Inilah bukunya. Ayuh kita dengarkan. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah dari siri sejarah Islam, iaitu Fatimah Az-Zahra, hasil tangan Abdul Latif Talib yang diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise. Cetakan pada pertama kalinya adalah pada 2021 dan ini merupakan cetakan keempat 2024. Buku ini mengandungi 282 halaman bercetak dengan ketinggian 2 cm. Buku ini berharga RM30. Gaya bahasa dan garapan yang padu dapat membantu anak-anak memahami sejarah ketamadunan Islam. Saya memilih buku ini kerana tertarik untuk mengetahui tentang keistimewaan puteri kesayangan Rasulullah SAW. Kisah tentang bidadari manusia ini begitu menginspirasikan. Buku ini mengandungi 20 bab. Apa yang lebih menarik tentang buku ini ialah penggunaan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami. Kisahnya bermula dengan kelahirannya saat ayahanda dan bonda tercinta di pulau dan disisihkan masyarakat. Beliau digelar Az-Zahra oleh Rasulullah kerana terpesona dengan kecantikan dan aroma syurga. Saat masyarakat jahiliah masih merendahkan martabat orang perempuan dan membunuh bayi perempuan, walau bagaimanapun, Fatimah ditatang bagai minyak yang penuh. Pemergian bonda tercinta di saat Fatimah baru mengenal dunia. Rasulullah sentiasa ada dengan Fatimah di saat dia memerlukan ayahandanya. Fatimah cukup bersederhana dalam segala perkara dan tidak pernah merasa senang dinikahkan dengan Ali bin Abi Talib yang juga hidup dalam serba kekurangan. Bukan kekayaan dunia yang dicari, tetapi kebahagiaan akhirat. Pasangan yang memendam rasa cinta sesama sendiri dinikahkan Nabi Muhammad SAW di dunia dan disatukan Allah SWT di langit. Indahnya kuasa cinta mereka. Fatimah tidak pernah merengut dan sentiasa bersyukur seadanya. Beliau sangat menyintai ayahanda dan suaminya. Beliau tidak pernah berengut dan berkasar pada suami. Suami dimuliakan dan dihormati. Beliau melahirkan pewaris keturunan Nabi yang turut menjadi pemuda-pemuda syurga. Pemergian ayahanda tercinta menarik separuh nyawanya. Namun, senyuman terukir indah apabila diketahui bakal menyusul pula. Mulianya Fatimah sehingga di antara 4 wanita yang dijanjikan syurga. Pengajarannya, kepribadian Fatimah hendaklah dicontohi kerana beliau merupakan pemimpin wanita di dunia dan penghuni syurga paling utama. Selain itu, pemahaman dan penghayatan boleh didapati melalui buku ini ialah agar anak-anak dapat mencontohi kebijaksanaan Fatimah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sekian ini saja perkongsian saya tentang bidadari manusia ini. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Sekian, terima kasih.